Hari ni aku berada di kampung orang asli Tumbuh Hangat, Bota Kanan, Perak. Ni ikut aku jalan-jalan dalam kampung orang asli dan tengok dia orang buat papet. Inilah suasana kampung dia. Ni tandas. Kalau orang Melayu dulu pun tandas macam ni juga kan. Ada buah mencupu-cupu. Belum masak lagi. Tengok kat sini, ada pokok ubi, pokok hutan. Tiba-tiba ada pokok cili. Ini cili apa Korang kenal ke? Bukan cili padi kan. Rupa cili tu kalau masak. Ada fafaya lah. Banyak tu betik dia. Sikit lagi masak lah ni. Ada itik pula kat sini. Cute je. Teringat zaman kecil-kecil dulu. Itik bela dekat belakang rumah. Suasana kampung sini tenang je. Tenang ribu jiwa. Ada durian pula. Buah dah tak ada kot. Dah habis musim. Inilah tempatnya. Tempat dia orang berlatih untuk main wayang. Kita tengok dia orang buat papet. Aiza buat apa? Mula-mula dia awan. Lepas tu saya gunting jadilah pokok. Letak dalam frame. Hi guys, welcome back to my channel again. Daripada lukisan ni untuk potong dekat sini. Mali lukis apa? Ni motor, tu kapsai. Jangan panggil Daripada motor kecil ni nak jadikan motor besar. Ini semua diperbuat daripada bahan buangan itu plastik. Baik dia orang buat motor. Aiza, macam mana cara buat plastik ni jadi nipis Dia streka. Tapi sebelum streka tu kena ada plastik lain tak dekat dalam plastik beras ni supaya dia jadi lebih keras. Tiba-tiba angka aiskrim datang. Vanilla, strawberry, jagung. Panas-panas ni makan aiskrim. Sambil-sambil buat kerja. Anik buat apa? Gambar rokok. Dari plastik. Jadi tali, tunggu dia. Lepas tu potong. Lepas tu potong. Dah jadi sebatang rokok. Tada! Dah siap. Prop bayang-bayang tau. Mira, awak buat apa? Dalam frame tu kan dia nampak terbalik. So saya nak betulkan. And then saya akan tukarkan yang belah sini jadi belah sini. First kita kena lukis dulu dekat atas plastik and then kita potong dia. Buat papet mulut bergerak. Untuk buat benda ni, lipat macam tu. Kemudian tape dia. Dah siap. Untuk dia tengah bercakap. Tengok ni, semua tengah busy. Untuk siapkan papet-papet ni. Cacip-cacip dengan kasar dah end. Motor kita dah siap. Fly. Diorang buat latihan skrip. Hujan kan? Baru malam ni je hujan. Orang boleh kita tak kena apa-apa pun. Alah kau ni merepek lah. Sekejap lagi diorang akan perform. Semua papet-papet diorang. Watak utama. Kurang kasih sayang. Aku, otak kamu memang tak berfungsi. Tarik! Embus! Ajal! Berani kau ular cakap apa? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh datang Joss Town Festival pada 8/9.